Okey, kita akan buat nombor 5 dan 6. Nombor 5 tangan kanan, nombor 5 tangan kiri. Nombor 6 tangan kanan, nombor 6 tangan kiri. Okay, itu nombor 5, nombor 6 pula. Nombor 6. Okay, kemudian kita akan aplikasikan dengan hentak, tikam dan hayun. Itu asas kita buat tetak dulu. Macam tu lah lebih kurang. Contoh kalau hentak pula. Hentak nombor 6. Begitulah aplikasi dia. Nanti kita buat video lain. Saya tu pun tak sempat lah hari ni.